对对对对，好了吧？一个盘在路上的了，就是排到。我出去传射了，你在这里了。传射了。Demokrasi bang, demokrasi apa tak buat saya? Tapi dia pun sampai fasi macam lagi. Penuh, kejap balik. Penuh, titik. Bang. Penuh titik balik, jangan ke depan dengan. Penuh titik balik. Belakang gate. Jauh lebih turun. Belakang gate. 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 Tak payah kontrol jalan. Buka kita kita. Belakang gate. Dekat nanti turun nanti. Halo. 学校也有支持群众的，应该就是都是回到学校。Ada mati pun tak ada heramnya. Hantau lah nanti, hantau lah. Jangan gaduh. Dengar. Buat tenang kat sini. Bob tenang. Kita punya mesej dah sampai. Mesej dah sampai. Dan kita pun orang kata apa serah bekerja keras untuk orang kata apa mendaulatkan agama Allah ni. Tak guna tuan-tuan nak bertengkar dengan depa, depa pun makan gaji. Depa juga manusia macam kita. Tapi cuma depa ikut arahan, perintah manusia. Hablum minannas. Kita hablum minallah. Jadi perbezaan tu ada. Satu hari bila kita mentah, depa pun dengar cakap kita juga. InsyaAllah. Tapi depa takkan dengar seperti mana depa dengar orang-orang kafir dan musyrikin. Mereka tidak akan dengar seperti mana mereka dengar daripada orang musyrik. Ya? Mereka ni hanya akan dengar apabila Saya bagi marah ni, bersurai kita-kita. Bersurai kita-kita. Kata saya akan surai dengan kereta, minta tolong. Bersurai kita-kita, saya bagi cat. Saya bagi cat, nama cik, nama. Bersurai kita-kita. Okey, ambil kereta masing-masing keluar dari tempat ni. Saya minta tangan ni. bermakna kita dapat Bersurai kita-kita. Tuhan Allah. Takbir! Saya bagi masa 5 minit. Saya bagi masa 5 minit untuk tuan-tuan bersurai. Mari now. Sebelah kanan ni halau semua. Jangan masuk dulu. Surai. Saya bagi cat ni. Okey, Ketua Baru, tolong baru ke depan ni. Tolong yang mana yang tak berkenaan ni. Tolong keluar balik. Ni, minta tolong dia, tuan. Tuan.
Buat. Tunjuk. Sini perempuan ni. Kita tak kacau apa. Dah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Janganlah diusir orang dalam masjid. Amin ya Allah. Orang dalam masjid. Manusia dalam masjid. Manusia apa? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nak semayang tak boleh. Jalan. Habis semayang masjid. Nak semayang pun tak boleh. Ambil bagian kanan. Bagian kanan kumpul di sebelah kanan. Saya nak masuk ke masjid cepat. Kita tolong je. Agakkan dia bersurai lah. Saya nak tolak dia orang tu. Saya bagikan pimpinan Pastera. Sila bersurai. Sila bersurai. Terima kasih dengan kehadiran. Sila bersurai. Saya setuju eksekutif Pastera. Sila bersurai. Bersurai. Tengah jam ah. Beri laluan. Tolong beri dia sedikit sampai. Saya mohon sebaik jangan apa-apakan dia orang ni. Okey, terima kasih. Silakan. Semua boleh balik. Bersurai. Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih dengan kehadiran dan sokongan. Okey, minta. Okey. Jalan. Pakai muh kira salah. Aksi dan menang untuk pemerintah hasil daripada membeli adun-adun tertentu. Kalaulah pilihan raya diadakan, tak kira siapa yang menang, tapi kalah, ini advantage masing-masing. Dan kemarahan rakyat berdasarkan bahawa kerajaan yang ada berada kerajaan korupsi. Itu saja komen saya. Dan rakyat berhak untuk bangkit menyatakan, bukan dalam isu ini saya nak perjelaskan di sini, perkataan sembah dahaka yang dimainkan oleh media salah. Dalam bahasa istana, kalau kita ingin menyanggah pandangan diraja, kita akan menggunakan perkataan sembah dahaka. So, maksud saya ada pandangan yang kedua, bukan dahaka. Ini tolonglah pihak media perjelaskan.